Benteng Esplanade, ada satu yang nak cerita, mengikut kakak-kakak yang berniaga di sini, dia kata ada 2 ekor buaya, bukan 2 ekor, 2 pasang, bermakna 4 ekor buaya yang biasa timbul di sini. Utamanya apabila air surut. Petang-petang nanti maghrib dia ada mari. Mungkin ada orang mancing bagi ikan pada dia 4 ekor, 2 pasang lah. Buaya betul lah, bukan buaya darat maksud dia. Kalau buaya darat tu mungkin banyak ekor di atas ni. Di sini ya. Buaya tu tadi baru tengok adik tu dia tunjuk dalam video dia yang dia rakamkan di sini. Dia kata kalau air surut nanti kemungkinan akan nampak. Dan satu persoalan, dan ada juga yang menyebut bahawa buaya Sungai Pahang ni dia tidak kena pada manusia, pada orang. Dan memang macam kita lama dah duduk tepi Sungai Pahang, kalau di kampung di sana tu memang tak pernah dengar lah cerita. Kenapa sebenarnya wallahu a'lam. Itu kisah buaya air lah, bukan buaya darat. Sekali lagi dia tegaskan.